Assalamualaikum, saya ZK. Jadi guys, saya nak tunjuk kat korang MPV Raya yang ada dekat showroom kita. So guys, yang ni kita ada Toyota Alphard AGH40 datang sekali dengan model turbo dikit, memang cun-cun, harga pun terbaik, condition macam baru. Ni adalah original condition yang datang daripada Jepun. Kita tak buat apa-apa, kita basuh dan kita bersihkan sahaja. Dan korang boleh tengok dekat bahagian dalam ini adalah new pilot seat daripada Toyota, ada datang dengan dua sunroof. Dan dekat sini korang boleh tengok, cantik lagi guys, condition macam baru. Okey. Dan ini dia punya fully leather seat. Untuk kereta ni mileage dia baru 15,000. Okay, dalam 15,000. Okey, untuk kereta ni kita nak jual dengan harga 310,000 saja. Okey, 310,000, 7 tahun, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop, warranty. So, kereta lain pun kita ada Toyota Alphard AGH30 Type Gold. Yang ini memang cun guys, kepada korang yang sedang mencari kereta family. Okey, untuk 7 seater, 8 seater pun kita ada juga. Dan ini condition masih cantik lagi, half leather seat, multi-function steering, auto cruise, mileage baru 22,000, original Toyota audio system. Lepas tu kita ada digital in mirror, ada moonroof. Okey, ada dua power sliding door. Dan boleh tengok ni captain seat, selesa, sesuai untuk pairing kita yang lutut dia tak berapa nak kuat. Okey, yang ini dia tak ada roof monitor tapi dia ada sunroof. Boleh muat lagi 3 orang dekat belakang. Memang cun-cun guys. So untuk kereta ni kita nak jual bawah 200,000. Tak silap saya, harga ni dalam 180 ke 190,000. Belum on the road. Kita bagi 8 tahun warranty, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop konsep. Ini cantik guys. So yang ini Toyota Velfire AGH40 ataupun Taha 40, datang sekali dengan Modelista body kit. Okay. So guys, kereta ni masih cantik lagi, condition tip top, grade 5A. Okay, korang boleh tengok interior bahagian dalam ni datang dengan side step dan interior seat captain seat warna coklat. Dan korang boleh tengok dekat bahagian dalam cantik guys, datang dengan dua sunroof. Okey guys, macam korang tengok, kereta ni datang dengan Toyota multi-function steering, ada push start button, mileage baru 19,000, ada digital inner mirror, ada head up display kat situ. Okey, ada JBL interior audio system, dan korang boleh tengok dia punya seat masih cantik lagi macam baru. Okay, so ini adalah kereta grade 5A. Jadi